Ya. Ya, alam tarakai. Alam tarakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi perbincangan kita pada surah-surah yang berada di juzuk belakang ni, penutup-penutup daripada Al-Quran. Surah-surah yang sebenarnya kalau kita lihat tertib Allah susun balik Quran tu kan, dia peringkat-peringkat awal juzuk 1, 2, 3 sampai juzuk banyak semua cerita Allah Ta'ala. Kalau buat contoh tentang kaum, Allah akan ambil Bani Israel sebagai golongan sasaran. Sedangkan 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi berhadapan dengan orang-orang yang bukan Bani Israel, orang musyrikin dulu kan. Dan Quran ni bila susun balik, cerita pasal orang musyrikin, cerita ayat-ayat Makkiyah ni kat belakang-belakang. Cerita tentang orang musyrikin kan. Surah-surah yang kecil-kecil ni cerita tentang orang musyrikin kat belakang pula. Sedangkan Nabi berhadapan dengan mereka dulu, bukan orang-orang Bani Israel dulu. Bani Israel ni yang Nabi berhadapan dengan mereka 10 tahun di Madinah, cerita dia orang ni kat depan pula. Al-Baqarah kan. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Permulaan cerita Bani Israel tu Allah sebut dengan cara, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. So Al-Baqarah cerita Bani Israel Yahudi. Ali Imran cerita Bani Israel yang Nasrani. So surah-surah awal Quran ni kita dapati dia cerita tentang Bani Israel ni, ahli kitab dekat depan pula. Cerita orang musyrikin kat ujung-ujung. Sedangkan Nabi jumpa orang musyrikin dulu. Itu kena fikir, kenapa agak Tuhan susun Quran ni macam tu? Kita akan dapat beberapa jawapan lah yang ahli tafsir sebut kan. Quran ni masa dia turun, kaedah penurunan tu meraihkan sahabat Nabi yang dalam konteks latar belakang sahabat Nabi. Bila Quran dah turun semua, kaedah penyusunan Quran tu dia meraihkan golongan yang selepas itu. Itu golongan yang bangkit dalam keadaan Rasulullah tak ada, tapi wahyu telah sempurna. Jadi masa Quran baru turun, para sahabat lebih perlu makna surah Al-Fatihah ke lebih perlu makna surah Al-Alaq? Al-Alaq. Sebab tu Al-Alaq turun dulu. Bila susun, Fatihah ke depan. Maknanya apa? Maknanya umat yang bangkit lepas ni, lepas Islam dah sempurna, tapi Rasulullah tak ada, mereka lebih perlukan kefahaman besar pada Al-Alaq ke Al-Fatihah? Fatihah. So Quran ni, dia punya kaedah susun balik lepas sempurna pun ada sebab-sebab besar. Sebab dia ialah masa turun main untuk Nabi Muhammad, untuk para sahabat yang berdepan dengan kaum ni, kaum tu, kaum ni, kaum tu kan. So, masa bau-bau turun, masa turun wahyu tu, masa zaman turunan wahyu, dia meraihkan konteks sahabat Nabi. Sebab tu bila berubah, masa Al-Alaq baru turun, dengan Al-Alaq tu lah dia terus jadi berani. Kalau baru turun tu Fatihah kan, dia boleh juga, tetapi keadaan semasa tu tak kena dengan dia orang. So sekarang ni Allah belakangkan surah At-Tin semua ni, surah-surah tentang orang musyrikin. Allah belakangkan dia sebab apa? Sebab umat hari ni
umat hari ni kan. Kita berdepan dengan ancaman orang musyrikin besar ke orang Yahudi besar? Yahudi besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kedepankan cerita Bani Israel ni, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, contoh ni semua menjawab persoalan tentang Bani Israel banyak. Di ujung-ujung ni baru Allah cerita tentang orang musyrikin. Allah jawab tentang persoalan kaum musyrikin. Kerana setelah Quran sempurna, penyusunan Quran tu dia macam seolah-olah Allah nak menyediakan agama ini untuk kaum yang bangkit dalam keadaan agama dah sempurna, tapi Rasul dah tak ada. Nabi main, wahyu tengah-tengah turun, para sahabat yang datang, yang bangkit, yang masuk Islam, wahyu belum sempurna turun, tengah turun lagi. Tapi Rasul tu ada. Beza tak? Beza. Sekarang kita baca surah belakang ni, yang kita Al-Baqarah, cerita betul-betul di Bani Israel. Sama sekarang kita tengah bincang Bani Israel lagi kan? Belum habis lagi. Dan sekarang ni kita masuk surah-surah belakang ni, kita dapati cerita tentang kaum musyrikin pula. Yang degil-degil tu kan. Okey. So sebenarnya Quran ni satu persatu tu mukjizat. Cara dia disusun pun mukjizat. Tak mungkin seorang rasul boleh fikir macam tu. Seorang manusia boleh fikir macam tu, tak mungkin. Masa turun main ikut peristiwa. Disusun tu cantik pula, susun tu cantik pula kaitan-kaitan dia kan. Tak mungkin satu manusia terperinci seperti itu. Ayat 13 cerita pasal orang lain. Esok turun surah lain yang cerita pasal orang tu juga. Minggu depan baru turun ayat 14 cerita yang minggu lepas. Kan? Bila susun balik tu ada kaitan pula ayat ni dengan ayat ni. Padahal main turun sebab-sebab lain. Kan pelik tu. Ada ke satu manusia boleh fikir masa depan macam mana, nanti macam tu, nanti susun macam ni. Macam ni susun macam ni. Tak boleh. Memang ni mukjizat lah. Memang mukjizat. Tak mungkin boleh susun balik, ada kaitan pula. Kadang-kadang kan, okey, contoh kan. Kalau contohlah, surah Al-Ahqaf ayat 29. Turun sebab sekian-sekian kan. Al-Ahqaf ayat 30 turun sebab dia turun ni pada bulan depan ni. Cerita lain pula. Cerita lain, bukan cerita pasal ayat 29 lah. Cerita lain pula kan. Tiba-tiba bila dah sempurna wahyu, susun balik, ayat 29 yang turun sebab lain dengan 30 tu, turun sebab lain, ada kaitan pula munasabah ayat dia. Kan pelik. Macam mana Rasul seorang manusia boleh tahu akan datang punya cerita nak susun macam tu? Tak boleh. So itu wahyu sebenarnya. Memang daripada tu Tuhan. Okey, pada hari ini kita akan masuk surah Al-Fil. Kita langkah-langkah sikit sebab ada surah-surah yang panjang ni. Surah Al-Qadar nanti kita akan baca masa malam-malam akhir Ramadan, semalam Ramadan ke-20 kita akan baca surah Al-Qadar. Sebab surah Al-Qadar ni ialah surah tentang malam 1000 bulan tu kan. Kita akan tengok kefahaman ni macam mana. Okay, hari ini kita akan tengok surah Al-Fil. Surah yang sebenarnya juga turun kerana nak cerita tentang orang-orang di Mekah tu. Yang sebenarnya kita mendapati orang seperti Abdul Muttalib, sebenarnya kan Allah boleh utuskan siapa yang Allah mahu untuk jaga Rasul yang dia sayang walaupun orang tu orang kafir sekalipun. Al-Muttalib ni walaupun dia orang kafir, tapi ada kebaikan dalam jantung hati dia sebagai fitrah manusia kan, yang sebenarnya tak ada pada kita pun hari ni. Kita kalau jadi pengurusi masjid, kadang-kadang kita tak lebih yakin berbanding Abdul Muttalib yang kafir. Dia lebih yakin siapa yang jaga rumah Tuhan. Pengurusi masjid pun tak lebih yakin rumah Tuhan, masjid tu dia pengurusi kan, dia pun tak yakin macam Abdul Muttalib yakin Kaabahnya dia orang jaga tau. Pengurusi masjid kan, dia takut tak kalau tabung-tabung makin sikit? Dia takut tak? Takut dia. Seperti yang dia tolak tabung tu masa tengah-tengah khutbah tu. Dia tolak tabung tu macam tengah-tengah khutbah Jumaat, dia tolak tabung kan. Sebab takut nanti nak payah bil api, tak ada. Sebenarnya Abdul Muttalib, dia lebih yakin rumah Allah ni Allah boleh jaga berbanding musim masjid hari ni. Kan? Walaupun dia, so saya kata, Allah boleh utuskan siapa yang dia mahu untuk jaga Rasul yang dia sayang. Allah boleh utuskan. Dalam cerita Al-Fil ni, Amrahah dia terkejut. Kau ni bukan penjaga Mekah kan? Kau ni bukan apa presiden negeri Mekah ni kan? Ya, aku asal aku tak jaga negeri kau? Aku nak unta aku balik ya. Kau nak
Kaabah tu bukan aku punya, dia yakin. Nanti kita akan tengok di sebuah tempat nama dia Al-Mughammas antara Mina dengan Muzdalifah kan. Abraha rehat sekejap, dia siap curi unta Abdul Muttalib ni, berapa ratus dia curi unta Abdul Muttalib, dia ambil kan sebab nak bagi tentera dia semua makan dulu. Datang minta balik unta dia. Asal kau minta balik? Dia terkejut lah, patut kau Presiden Mekah, kau jaga Mekah ni, bukan minta unta kau balik, buat apa? Tak ada pun isu nak jaga Mekah. Dia kata wali Ka'batin Rabbataha, ni Kaabah ni ada orang jaga. Bukan aku punya Kaabah ni, aku punya, yang aku punya tu unta. Unta tu aku punya, aku nak balik. Dia pelik kan. Okey. Surah Al-Fil ni, Surah Al-Fil, dia turun setelah Abraha. Sebenarnya sebenarnya ni satu benda yang tak bagus lah kita tengok orang Mekah ni kan. Abraha ni, tentera Abraha yang nak serang Mekah ni, sebenarnya dia tak nak serang Mekah pun. Tapi yang provok tu orang Mekah. Orang Mekah ni kadang jahat juga orang Mekah ni, memang pun. Dia kena provok. Sebab Abraha ni dia cuba nak jadikan negara Yaman sebagai tempat pelancongan macam Mekah. Mekah kan beli pelancongan sebab ada Kaabah. Kaabah ni kan tempat sejarah kan. Tempat sejarah yang orang terkenang Nabi Ibrahim, orang Mekah cerita tentang Nabi Ibrahim tu. So Kaabah tu ialah macam dia punya itulah, spot dia kan. Kalau tempat yang ada batu bersurat, orang dulu punya kan orang pergi tumpu tengok batu bersurat macam mana kan. Di Formosa, orang pergilah. Sebab ada nilai cerita kat situ. Jadi Kaabah ni, macam nak lukis negara Yaman macam mana ni? Dia macam ni peta dia. Ni Afrika kan. Apa tu Utopia apa semua kat sini kan. Abraha dia kat sini. Dia orang Kristian daripada Habsyah. Dia Kristian ya. Dia Abraha Al-Ashram nama dia. Abraha Al-Ashram. Abraha Al-Ashram. Ni dia Kristian. Yaman ni bawah taklukan dia. Ini Yaman. Bawah jajahan dia. Bila ni Kaabah kat sini, Kaabah kat sini. Ni Kaabah. Okey sikit kan. Madinah kat atas ni Palestin. Syam. Bila dia tengok orang semua bertumpu kat sini, pergi ziarah Kaabah. Orang Mekah pun buat berhala berbagai kan, tapi Kaabah kat sini. Dia jealous orang tak pergi ke Yaman. So asyik pergi Kaabah, Mekah tak pergi ke Yaman kan. Dia buat Kaabah palsu kat sini. Kaabah palsu, dia buat Kaabah palsu. Untuk nak tarik orang datang ke Yaman, tak payah pergi Mekah lagi dah. Tak payah pergi Kaabah Mekah tu, pergi sini lah. Jadi orang Mekah ni dia dengar ada Kaabah palsu. Dia datang lah tengok, dia datang tengok sini, datang tengok Kaabah palsu tu. Dia tengok-tengok Kaabah tu tak ada orang datang pun. So apa dia buat? Dia pergi berak kat sini. Dia buang air besar kat sini. Dia kencing buang air besar dan dia lumurkan najis dia dekat dinding Kaabah yang Abraha buat ni. Yang buat tak, buat ni Abraha buat. Tu. Orang Mekah. Dia ni memang perangai orang Mekah ni, dia provokasi kan. Dia perangai, dia pergi hina Kaabah orang tu. So ini yang ahli tafsir sebut, jangan hina agama orang. Jangan hina. Kalau dia buat berhala kan, kita nak pergi apa? Kencingkan berhala dia, boleh tak? Jangan. Ini perangai khurafat orang. Ini perangai akhlak yang buruk. Siapa pun yang beragama apa pun kita tak boleh hina. Tak boleh hina. Kalau kita belajar study macam mana Nabi SAW berdebat antara agama kan. Nabi tak suka kacau kitab suci orang. Kitab suci orang lain kan. Yang dia dakwa tu suci, kitab dia. Kitab agama orang lain dia kata suci kan. Nabi tak quote kitab-kitab orang lain ni. Nabi just bagi dia logika, bagi dia baca Quran kat dia kan. Nabi tak kacau kitab dia. Tak usik. Sebab tu kitab suci dia. So kita nak quote kitab orang, kitab apa pun kita kena hati-hati lah. Sebab kita bukan expert ataupun scholars kitab dia tu. Kena hati-hati. Kalau macam orang yang layak-layak lah kan.
So orang Mekah ni dia punya perangai, dia provok, dia berak kat sini, dia sapu, dia punya najis kat Kaabah. Dia nak hina, tak ada orang pergi pun sini. Ni perangai tak elok lah tau. Kawan ni pun geram. Dia pun ni kan tempat apa? Kalau Heidi National Geographic dia buat tayangan video binatang kat mana? Ni tempat dia Afrika kan? Antara tempat dia ataupun Utopia ni kan? Yang ada apa dekat mana? Kan? Taman apa? Taman negara kan? Safari tu kan? Sini kan? So ada gajah-gajah tu, dia bawa rentas laut ni. Laut Merah ni, dia rentas. Berpusat kat sini tu, dia kumpul kat sini. Kumpul kat sini tu. Semua tentera, dia bawa tentera semua. Dia sebenarnya sebagian tafsir kata gajah yang dibawa oleh Abraha ni seekor je. Sebab tu namanya Suratul Fil. Surah Al-Fil. Al-Fil ni maksud dia apa? Seekor gajah. Surah seekor gajah. Kalau gajah ni banyak, nama surah ni ialah Suratul Afyal. Jamak kan? Surah gajah yang banyak. Jadi Tuhan tak namakan dia Suratul Afyal, Tuhan Suratul Fil, surah seekor gajah. Jadi sebahagian ahli tafsir mereka menyebut gajah tu seekor yang besar, dia ketua kat depan. Lain semua kuda, unta kat belakang lah. Yang banyak tu unta, kuda. Gajah seekor je. Tapi tak apalah, macam mana pun beza pandangan ahli tafsir. Ada yang kata gajah yang banyak, tak tahulah macam mana. Tapi kalau ikutkan tafsiran yang ni, dia kata seekor gajah je. Seekor gajah. Bukan banyak gajah, seekor je. Yang kat depan tu gajah. Jadi Abraha ini, dia geram orang hina Kaabah yang dia buat, iaitu orang Mekah sendiri datang hina Kaabah yang dia buat. Dia pun bawa seekor gajah sebab dia tahu gajah ini ialah binatang yang tak ada kat kawasan ni. Tak ada kat kawasan Mekah, tak ada. Orang tak pernah tengok gajah ni. Orang Mekah tak pernah tengok gajah. Dalam riwayat yang lain kan, ada lagi binatang-binatang yang jarang orang Mekah tengok. Serigala ada. Anjing apa dalam orang Arab ni kalbun tu, dia bukan sekat anjing. Serigala dengan kalbun ni sama. Arab kadang-kadang masuknya serigala dalam masjid kan. Bagi dia anjing, kalbun dia kata, kal. Itu yang kalbang min kilabik. Doa Nabi tu kita kata, anjing takkan anjing-anjing Allah. Orang Arab kata serigala Allah, bukan anjing. Dia tak apalah, itu khilaf dalam benda tu. Jadi Arab ni antara binatang yang tak tengok ialah gajah. Dalam hadis pun kita takkan jumpa apa pun hadis yang sebut Nabi menyembelih bukan gajah, lembu. Lembu ada tak orang Arab? Lembu ada tak? Kerbau ada kerbau. Lembu ni walaupun binatang korban kan? Walaupun binatang korban, lembu, unta, kambing binatang korban kan? Tapi kita takkan jumpa satu pun hadis yang sebut Nabi menyembelih korban seekor lembu. Tak ada. Tak ada. Tapi lembu tu still binatang korban lah. Kita buat lembu kan? Korban lembu kan? Tak apa. Tapi lembu tu tak ada. Memang kita memang sembelih lembu untuk korban. Memang ada dalam fiqh punya ni. Tetapi Nabi sendiri unta dan juga kambing. Okey. Agak-agak apa jauh ni? Dia punya geram ni agak apa jauh? Saya nak sebut mukadimah macam ni sebab apa? Saya nak beritahu kalau kita ni satu orang yang hati kita ni pendendam kan? Kita akan buat apa je untuk nak balas dendam tu. Ni bahaya orang yang hati dia tak bersih dengan taubat. Tak dibersihkan dengan kebiasaan beristighfar, tak muhasabah diri kan. Dia akan terkumpul dalam hati dia penyakit dendam. Dendam ni kalau dah berdendam, dia akan buat apa je untuk nak balas dia punya dendam. Apa tu je ialah apa? Sanggup merentas laut ni bawa gajah. Dan cuba buka maps, tengok berapa jarak ni. Berapa jarak agak? Betul 1000. Dalam saya tengok saya tarik dalam Google Map tadi, saya tarik daripada sini Yaman ni kan. Tak tahulah Yaman dulu macam mana, tapi
Ni Yaman, sini Oman kan. Ni Oman, ni Yaman. Tak tahulah macam tempat yang sebenar. Mungkin kat sini ke Allah Ta'ala. Tapi kalau nak ikutkan bajet-bajet dia, sini ke sini, 1,700 lebih. 1,700 kilometer dah lebih. Bayangkan, dendam punya pasal, hati yang penuh dendam, dia sanggup buat apa je untuk nak balas dendam. Bahaya tak? Bahaya. Saya malam tadi saya ziarah saudara saya dekat Teluk Paling Magaram, Shah Alam ni. Kampung orang Jawa. Saya orang Jawa. Mak mentua saya Arab, ayah saya orang Indonesia, orang Jawa, ayah mentua orang Indonesia, orang Jawa. Bayangkan orang Arab kahwin dengan orang Jawa, Jawa Arab. Oh, bini saya Jawa Arab. Ada saudara saya tu, saudara saya, dia anak dia autism. Memang autism. Besar dah berapa tahun dah. 13 tahun pakai pampers lagi autism. Tak tahulah Allah Ta'ala alam, mungkin ujian untuk dia. Bila berpisah, mak dia tak mau jaga anak. Sebab mungkin dia tak suka, dendam apa dah sampai kita kan. Kita kalau mak, ada tak mak tak nak jaga anak? Mak ni kalau bercerai macam mana pun, anak mesti nak lagi kan. Mak mesti akan fight jaga anak. Walaupun kita orang lelaki, macam mana jaga anak? Saya pergi kerja, susah pun tak apa kerja tu. Yang penting jangan jaga anak kat rumah. Sebab kita lain, kita punya emosi dengan anak. Sayang juga anak, tapi cara sayang jaga lain. Kalau mak ni sayang jaga lain. Tengah malam tu kan, mana nangis-nangis. Sebab tu orang lelaki ni orang lelaki yang kaum yang paling sabar dalam dunia. Anak nangis dia tak bangun, dia sabar. Nak kerja esok. Sebab tu mak dia bangun. Mak bangun, tak sabar. Dia bangun. Kalau yang budak tidur macam ni, dia tidur. Peluk budak macam ni, tidur kan. Mana kita orang lelaki boleh buat macam tu? Kita nak tidur betul-betul. Tapi mak dia boleh buat. Tapi kalau dah dendam kan. Tak tahu dendam apa dengan suami dia. Dia kata genetik awak lah apa kan. Dia cerai. Dia tak nak jaga. Autism tak nak jaga. Sebab dendam. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Tapi Allah Ta'ala mungkin tu ujian dia lah. Banyak benda lain dia bagus. Tapi tu ujian untuk dia lah. Dendam punya pasal, dia sanggup nak bawa gajah dengan tentera ni 1,000 kilometer ni. Sebab dendam punya pasal. Dia dendam. Sebab tu, agama ni, dia suruh kita bersihkan penyakit hati, terutamanya dendam. Jangan ada masalah. Dendam ni, Nabi tu sendiri, fa'fu wasfahu kan. Sampai je dekat Madinah, tengok orang Yahudi punya perangai yang pelik-pelik. Allah kata bukan perangi mereka. Allah kata fa'fu wasfahu. Maafkanlah mereka. Maafkanlah dan ampunkanlah mereka. Kata ni, maafkanlah sekarang, akan datang muka dia buat perangai, maafkanlah. Allah kata ni dulu, perintah Allah setelah Nabi melihat Bani Israel sampai dia hijrah ke Madinah, tengok ni Bani Israel ni, Yahudi. Oi, macam ni perangai orang pelik-pelik. Ada kitab tapi tak mau beriman. Allah tak kata perangilah mereka dulu. Sampai Madinah Allah kata fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maknanya ialah maafkanlah mereka, ampunkanlah mereka akan datang pun, sampailah datang perintah Allah yang lain akan datang. Akhirnya memang Allah suruh perangi. Sebelum perang, belajar ni. Sebelum sediakan kelengkapan perang, sediakan kelengkapan hati kau bagi bersih dulu. Senjata yang paling kuat ialah membersihkan hati. Senjata yang paling kuat sebenarnya. Lepas ni Allah kata apa lagi perintah dia? Wa aqimus salah. Ambil kau kan. Wa aqimus salah wa atuz zakat. Tak ada orang yang sangka nak lawan Yahudi ni bukan dengan senjata. Agama ni kata nak lawan Yahudi, satu, bersihkan hati. Yang ketiga ialah salat. Senjata yang paling besar lawan Yahudi ialah salat. Jemaah kat masjid subuh tadi disusuli dengan 2 rakaat solat sunat fajar. Orang Islam tak tahu ni senjata paling kuat kaum muslim ni. Dia ingat senjata paling kuat tu bertepik dekat demonstrasi dia ingat. Dengan cara berpekik tu, daripada pekik-pekik bantah Israel tu, balik-balik kat kedai kopi seokok. Wah, betul lawan Yahudi tadi. Perangai kan. Kita bukan nak salahkan orang demonstrasi, tak. Pergilah demonstrasi tu. Tapi awak bertempik, bertakbir kuat-kuat dekat demonstrasi Allahu Akbar. Tapi awak tak bertakbir pun zuhur tadi Allahu Akbar dalam solat berjamaah, awak tak boleh pergi mana pun sebenarnya. Tak pergi mana pun. Allah suruh kuatkan hati ni.
Antara kaedah ni ialah fikir dengan hati. Kalau fikir dengan otak, nak balas dendam. Kalau fikir dengan hati, maafkanlah dia. Dia pun orang juga. Kita masih silap kan. Maafkanlah dia. Anak saya sama sekarang ni, yang kecil tu, nak berhenti susu pun susah. Susah malam-malam kan, nak tidur. Berhenti susu susah. Dia tak nak berhenti. Nak susu juga. Nak nan dia kata. Kan? Kalau ikutkan kita punya geram tu kan, kita nak pik bontot dia. Nak pukul kat bontot dia, jangan susu lagi. Kan? Itu akal kita cakap macam itu. Di hati kita kata apa? Dulu mak main dengan kau macam tu lah. Mak saya cakap dulu lah. Mak main dengan kau macam tu lah. Susah nak mending dengan kau susu. Sekarang ni kau nak pukul dia. Mak tak pukul kau pun main. Kan kita fikir balik. Dulu kita macam dia juga. Kan dulu je. So, hati kita kata sabarlah. Hati kata sabar. Otak kata pukul. So fikir dengan hati. Contoh ini agama ajar fikir dengan hati. Maafkanlah kan. Kalau tak maafkan, dendam lah. Tengok apa jadi. Sanggup buat benda-benda ni. Padahal banyak lagi kerja boleh buat. Banyak lagi kerja boleh buat. Selain daripada nak retaskan gajah kat sini, kumpulkan tentera ramai kat sini, nak merentas ribu-ribu km ni pula. Dendam tu nak merentas ribu km ni sampai semua lanun jalanan ni ambil kesempatan niaga tau. R&R. Sebab apa? Sebab tentera ramai ni nak makan. Jalan jauh ni. So dia orang dengar Abraha nak serang Kaabah. Oh, dia orang berkumpul kat sini, kumpul kat sini, kumpul kat sini. Sebab apa? Ada macam pit stop. Boleh berhenti, boleh beli makan. Oh, dunia tu. Jadi so, yang mengambil kesempatan ramai tak? Ramai ambil kesempatan tu. Ribu km ni jalan, ambil kesempatan niaga lah. Kaum Ghifar. Kaum Ghifar yang Abu Zar al-Ghifari kan dia perompak jalanan, jalanan kan. Dia ambil kesempatan, kaum dia niaga kat sini. Dan tentera yang belakang tu kan dia rompak, niaga lagi kat sini. Semua cerita ni sebab apa? Sebab dendam punya pasal. Dendam. So dia pun nak serang Kaabah. Masa nak serang masa dah sampai ni, dah bawa tentera punya ramai tu, orang Mekah dah tahu dah dia nak serang. Tapi mereka tunggu arahan Abdul Muttalib sebagai ketua orang Mekah masa tu, tunggu arahan antara Muzdalifah dengan Mina. Di tengah-tengah ni Abraha berhenti. Ni checkpoint last sebelum bertempur kat sini kan. Dia berhenti, ramai-ramai tentera kat sini berhenti. Tentera kat sini berhenti, orang ramai. Kat sinilah dia nampak ada penjaga unta Abdul Muttalib, dia rembat dua unta tu. 200 ekor berhotel, dia rembat dua unta. Dia curi dua unta tu, bagi tentera-tentera dia makan apa semua sebelum nak perang. Dia ingat orang Mekah nak perang sekali. Datang Abdul Muttalib, ni Abdul Muttalib datang dia jumpa Abraha kat sini. Jadi ketua negara Mekah jumpa Abraha kat sini. So Abraha ingat dia nak minta maaf ke, dia nak melutut ke, dia nak cakap apa, tapi tak, dia tak cakap apa. Dia kata, Abraha, aku nak balik unta aku yang kau curi. Dia kata, ana rabbul ibil. Ana rabbul ibil. Apa maksud Rabb? Penjaga, tuan ataupun pemilik kan. Dia kata, aku ni penjaga unta, pemilik unta, rabbul ibil. Terkejutlah Abraha tu, kau bukan ketua Mekah ke? Aku ketua Mekah. Kata tak nak tahan negara kau, bukan unta pula kau minta apa? Patutnya kau sebagai ketua negara sekarang ni, kau deal dengan aku. Nak serang apa ni semua ni, nak perjanjian apa nak buat kan? Perjanjian damai ke apa ke? Sikit pun dia tak sebut pasal Abraha nak pergi hancurkan Kaabah ni. Sikit pun tak sebut. Dia kata aku nak balik unta aku. Itu je. Peliklah Abraha. Kenapa? Kau nak unta kau balik? Sebab aku ni pemilik unta aku. Wali Ka'batin rabbataha, dan Kaabah tu pula ada pemilik dia. So aku tak payah susah jaga Kaabah tu, sebab Kaabah ni ada pemilik dia. Rabbataha. Aku ialah ni Rabb kan. Aku ialah pemilik unta aku. Kaabah tu ada pemilik dia. Biar pemilik dia jagalah, apa nak buat apa. Nampak tak Abdul Muttalib ni akidah dia macam mana? Bukan akidah dia Muslim tak. Akidah dia tentang percayanya dia kepada Tuhan pemilik Kaabah. Dia sangat percaya. Kaabah tu biar Allah jaga. Benda yang ini kita pun tak yakin masjid tu Tuhan jaga. Tapi Abdul Muttalib yakin masjid Allah ni, rumah Allah, biar Allah jaga. Kan? Itu yang kadang kita kagum. Memang orang macam ni lah
yang Allah hantar dia untuk menjaga Nabi Muhammad yang ketiadaan ayah, walaupun dia kufur lagi. Rasulullah dalam tempoh tahun tu 6 tahun mak dia jaga kan. Lepas tu dia mak dia meninggal, ni Abu Talib yang jaga. Okey. Jadi dia pelik. Dia pelik tak apalah. Dah tak nak jaga kau punya Kaabah tak apa, dia bagi balik unta. So Abu Talib pun pergi. Orang Mekah duduk mana? Orang Mekah ni dah tahu nak Kaabah nak kena serang. Orang Mekah pergi mana? Orang Mekah tak lagi jauh pun. Dia lagi kat mana? Dia lagi kat atas bukit ni je. Dia tengok apa yang jadi apa ni. Kenapa orang Mekah tak lagi? Inilah sebab besar. Kenapa orang Mekah tak lagi? Tak lagi jauh-jauh. Dia macam ready untuk menyaksikan satu pertunjukan. Oh, ini penting baca sirah. Kadang-kadang dalam nak tengok Quran, penting tengok sirah. Orang Mekah duduk atas ni ya. Atas Mekah kan ni, Kaabah kan ni dia lembah. Yang Allah kata wadin. Wadin ni lembah kan? Wadin ghaira zi zar'in. Kata Nabi Allah Ibrahim, aku bawa anak aku ke lembah yang tak ada padanya tumbuh-tumbuhan. Lembah bermaksud keliling tu gunung, bukit, tengah-tengah tu lah Mekah. Ini macam lembah, wadin. So orang Mekah semua tak pergi jauh pun, lagi atas bukit-bukit ni je. Duduk tengok macam apa ni idea, apa Allah nak buat Dia orang pun yakin tak Kaabah dia orang jaga? Dia orang yakin lah. Masalah dia orang ni, dia orang sembah berhala, tak ikut kaedah yang Tuhan nak. Sembah berhala. Jadi dia orang yakin Allah, Kaabah ni Allah punya. Bila Abrahah sampai dekat sini, Al-Aghmash ni namanya Al-Aghmash. Apa bukan Aghmash? Betul lah, Aghmash nama dia. Apa tadi nama dia? Yud Al-Aghmash. Bila nak bergerak daripada sini nak serang Mekah, semua gajah yang seekor tak nak gerak, semua binatang kuda unta tak bergerak. Semua tak bergerak. Daripada tempat ni nak pergi sini, ni daripada Al-Aghmash ni, nak pergi ke Mekah ni, bila dah bangun, dah habis selesai dengan Abu Talib, nak bangun nak gerak tak gerak semua. Gajah tak gerak. Mereka semua binatang, kuda ke, unta ke, yang kenderaan yang mereka guna untuk nak serang Kaabah tak bergerak, melainkan diarahkan patah balik baru dia gerak. Kuda kan, kuda tak gerak ke depan. Tapi kalau suruh patah balik ke belakang, dia gerak. Tertarik dia punya tali tu, nakah dia kan, nakah tu tali kekang unta ataupun kuda, tarik ke belakang, patah balik, dia gerak. Untuk patah balik ke Yaman, dia gerak. Untuk nak terus serang Kaabah, dia tak gerak. Siapa yang suruh gerak? Tuhan suruh. Allah Maha Kuasa. Satu binatang pun tak gerak. Gajah tak bergerak langsung. Dia pun dapat isyarat jangan gerak. Allah tak bagi gerak. Dia nak patah balik je. Tapi dah namanya ni kan. Di sinilah tempat pertunjukan bunga api yang dahsyat tu. Iaitu datang burung serang mereka, burung yang banyak burung kecil yang banyak bawa batu kecil yang sangat kecil. Burung kecil yang bawa batu-batu api yang kecil. Dia datang, burung datang segerombolan, datang, ni orang Mekah tengok, bunga api. Orang Mekah tengok bagaimana Allah menghancurkan orang yang nak menghancurkan Kaabah. Tak pasti, tapi yang disebut dalam Quran ialah tayran ababil, burung yang burung-burung yang berbondong-bondong. Kan? So, di sinilah lokasi mereka semua hancur. Okey. Jadi, kalau kita tengok isyarat Quran, memang Quran dia suruh kita semua berfikir jauh masa baca surah Al-Fil ni. Sebab dia sirah. Dia sirah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tengok, dia mula dengan apa? Dengan adakah. Adakah ni persoalan lah. Tapi persoalan kat sini dia bukan nak tanya ni. Dia nak mengingkari perbuatan. Dia huruf A ni ialah salah satu kaedah Quran untuk halang manusia berhenti daripada baca Quran. Bila Allah tak jawab soalan, dia maknanya apa? Jawapan tempat lain kan? Seolah-olah macam tu lah. Okey, Allah sebut alam tara. Sebenarnya
Tu ada lam dengan fi'il mudhari'. Tara kan. Kalau canggih bahasa Arab tinggal ra je. Ra maksudnya apa? Apa maksud ra? Melihat kan? Ra tu melihat. Ta tu engkau. Engkau tu Nabi Muhammad lah. Kalau dia melihat, yara. Kalau engkau melihat, tara. So dalam bahasa Arab ni kalau kita baca hari itu, alam yajid ka yatiman, lam kalau bertemu dengan fi'il mudhari' dia akan jadi fi'il madhi. Sebenarnya terjemahan untuk menafsirkan ayat ini tafsiran ni. Kalau nak terjemahan lebih detail untuk tadabbur ayat ni, kita tak akan kata tidak akan engkau, kita akan kata ni ni dia takrir, dia ni sumpah. Adakah yang maksud bagi sumpah? Lam dengan fi'il mudhari' kalau bertembung dia akan jadi fi'il madhi. Maksudnya apa? Sesungguhnya engkau telah melihat. Kan? Sesungguhnya engkau telah, ni kaedah bahasa Arab dapat tak apa. Alam tara, sesungguhnya engkau telah melihat. Sekarang ini Nabi SAW confirm tak lihat peristiwa ni. Confirm sebab Nabi masa peristiwa ni berlaku, Nabi Muhammad belum lahir. Di dalam perut mak dia, dan 50 hari kemudian dalam tafsiran sebagai ayat tafsir, 50 hari kemudian baru Nabi lahir. So peristiwa ni berlaku 50 hari sebelum Nabi dilahirkan. Kita confirm Nabi tak boleh tengok. Jadi sebenarnya tengok ni, maksud dia tengok ni lihat ke, maksud dia apa sebenarnya? Kalau lihat, tak mungkin Nabi boleh lihat peristiwa ni. Nabi belum lahir lagi lah. Macam mana Nabi nak tengok? Kalau dah lahir pun, mata tak boleh berfungsi lagi kan. Yang boleh berfungsi ialah telinga. Kalau lahir ni, mata tak nampak lagi, nak tengok macam mana? Tu sebenarnya tengok kat sini ni, dia bukan tengok. Dia bermaksud berfikir. Sesungguhnya engkau telah mengetahui atau engkau telah berfikir. Kan? Jadi perkataan ini dia macam kita kata kan, hari tu kawan saya, dia kata kau tengok bangunan Merdeka Center tu. Kau tengoklah Merdeka Center tu. Saya tengok apa? Tengok dia. Tengok ni sebenarnya sekarang tengok tu dia sebenarnya suruh fikir ke suruh tengok? Tengok ni lihat. Ada perkataan lihat yang bermaksud berfikir. Mak kita kan, tiap kita nakal sangat, abang kita baik. Kau tengok abang kau tu. Tengok tu, mak abang suruh tengok. Tengok je abang, tengok. Adakah tu maksud tengok? Tak. Kadang-kadang tengok tu maksudnya apa? Fikir. Abang kau tu macam mana akhlak dia, tak macam kau yang tak apa-apa akhlak kan. Mungkin macam tu lah maksud mak kita. Tapi perkataan tengok tu sebenarnya, tengok lihat ni, dia tak semestinya merujuk pada lihat secara fizikal tu. Dia bermaksud fikir. Jadi sebenarnya cerita ni, Allah suruh Nabi tengok ke suruh fikir? Fikir. Perintah Allah ke atas seorang ketua, seorang umat yang besar, ialah perintah Allah ke atas umat tu juga. Kalau Allah perintahkan ketua, bermaksud kalau ketua pun kena, kita umat ni pun kena. Kena apa? Kena fikir. Jangan tengok je peristiwa tu. Nak tengok macam mana dah berlaku dah pun. Gambar pun tak ada kan. Nak ambil kamera gambar pun tak ada. Tak tengok. Maknanya sekarang ni Allah sebenarnya suruh fikir. Kaedah dia pun suruh fikir. Ni tengok ke fikir? Kena fikir lah kan. Sebab tu saya ceritakan sejarahnya awal dia. Sebab memang benda ni kena fikir. Berpunca daripada menghina orang. Lepas pula engkau terhegi-hegi nak balas dendam. Buat apa balas dendam? Tak ada dendam. Tengok apa yang berlaku. Ni tengok ni Abdul Muttalib macam mana akidah dia. Tengok macam mana dendam tu. Tengok macam mana orang yang dengki nak tiru orang. Kejahatan orang sampai najis. Kau nak sapu kat rumah orang. Lihat semua benda tu. Kena perhati pun. Jangan tiru akhlak ni. Dendam ni. Jangan jadi apa? Orang yang menyelam minum air. Yang serampang dua mata. Ambil kesempatan niaga pula. Tengok semua lah. So Allah suruh lihat. Allah suruh fikir sebenarnya. So tak betul. Agama ni kena baca. Quran ni kena baca. Tak betul. Dia kena fikir. So, dia menggerakkan akal supaya berfikir. Dengan perkataan ra tu saja, satu huruf ra kena fikir.
Satu huruf ni je, ra, bermaksud bukan tengok tapi kena fikir. Sebab tu orang Yahudi Allah kata yuharrifunahu. Mereka nak menghuruf-hurufkan Quran. Apa maksud huruf-huruf? Yahudi ni kalau boleh setiap huruf Quran dia nak ubah. Sebab apa? Sebab satu huruf pun makna dia besar. Sebab tu Allah kata huruf. Surah apa dalam Al-Baqarah kan? Yuharrifunahu. Al-Baqarah. Allah sebut Yahudi ni afatatma'una ay yu'minu lakum laqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Thumma, adakah kau tamak nak berdakwah dengan orang macam ni lagi? Sedangkan mereka ni sentiasa berfikir nak ubah huruf-huruf. Kalau boleh ra tak nak bara nak ubah huruf lain, mungkin qaf. Qaf selamat, dia nak tulis alam taquf. Kan? Dia nak ubah macam tu. Huruf, Allah kata huruf tu dia nak ubah. Sebab Allah nak beritahu apa? Quran ni satu huruf pun bermakna besar untuk nak ajak manusia berfikir. Baqarah 75 kan? Summa yuharrifunahu kan? Yuharrifunahu nak menghuruf-huruf kan? Huruf punya nak ubah, bukan kitab semua. Setiap huruf dia nak ubah. Okey. Oh, dah 10 dah. Alam tara kaifa? Okey, kaifa ni bagaimana? Dia bertanya lagi kan, bagaimana fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana perbuatan pencipta, bukan perbuatan Allah, fa'ala Allah, bukan fa'ala ilah, fa'ala rabb. Sebab apa Allah guna rabb? Sebab perkataan rabb ini bermaksud pencipta dan pendidik. Allah guna rabb sebab maksud dia apa? Pencipta. Sekarang ini pencipta nak bagi tahu, dia selain daripada mencipta, bermaksud dia juga boleh memusnahkan sebab dia pencipta kan. Pencipta dia boleh memusnahkan. Bukti besar kita tak mencipta apa-apa pun ialah kita tak berani musnahkan apa yang kita cipta. Tak ada orang berani. Dia dah buat rumah, ni rumah aku tau. Aku nak runtuhkan balik. Apa orang kata kita nanti? Gila kau kau ni kan? Itulah bermaksud kita bukan pencipta. Pencipta ni ialah dia cipta dan dia boleh musnahkan balik. Seperti dia. Bumi dia cipta, dia musnahkan balik. Itu Rabb. Kita kalau beli barang apa pun tak berani. Dah beli handphone iPhone 24, apa iPhone 16 ke apa kan? Dah beli, aku dah beli handphone dah. Aku nak buang. Buang. Ada tak? Tak boleh. Nanti orang kata kita gila. Tapi Allah, dia mencipta, dia boleh memusnahkan. Itu Rabb. Pencipta. Sekarang ni, Rabb, Allah guna kesabaran, Allah guna Rabb. Bagaimana perbuatan penciptamu? Rabb, pencipta. Rabb juga lahir perkataan apa? Tarbiyah. Pendidik. Allah nak beritahu cerita ni bukan setakat power Allah nak memusnahkan Abraham, tetapi power Allah ataupun kekuatan Allah nak mendidik manusia di atas sejarah ini. Jadi Allah nak beritahu perbuatan penciptamu yang hendak mendidikmu tentang cerita pemilik-pemilik gajah. Pemilik-pemilik gajah. Okey. So perkataan Rabb tu pun bermukjizat. Ashab bermaksud pemilik Kalau sahabati Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi, pemilik. Ashabun nar, pemilik neraka kan. Dia merujuk kepada orang kafir yang masuk neraka tak keluar-keluar, pemilik neraka. Orang Islam takkan jadi pemilik neraka walaupun mereka masuk neraka. Sebab orang Islam masuk neraka dengan keluar balik tak? Dia keluar balik. Dia tak jadi ashabun nar. Yang ashabun nar ni ialah orang-orang yang kufur. Ashabul fil, inilah yang khilaf para ahli tafsir yang menyatakan bahawa gajah tu banyak. Sebab ashab ni pemilik. Bukan seorang pemilik, dia ramai pemilik gajah. Tapi ni seekor gajah. Jadi khilaf kat situ lah. Macam mana? Tak apa kan. Okey, jadi Allah dalam ayat ni suruh fikir kaedah perbuatan Allah menghancurkan tentera bergajah. Kalau surah ni kita nak tafsirkan mengikut lens atau mengikut konteks hari ni, tidakkah engkau berfikir kaedah Tuhan, kaedah penciptamu yang nak mendidikmu menghancurkan tentera Yahudi di Gaza? Boleh tak? Kita boleh tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan orang Yahudi di Gaza. Kita boleh tengok dengan ayat ni. Apa kaedah Allah buat?
menghancurkan orang Yahudi di Gaza. Macam mana kan? Kadang sekutu siapa sekutu Abraha ni? Tentera-tentera dia tu, sekutu dia kan, gajah sekali kan. Siapa sekutu Yahudi hari ni? Amerika. Macam mana Allah hancurkan Amerika tu ni? Kan? Nampak tak macam mana sebenarnya bila Allah kadang-kadang Allah menghancurkan Yahudi dengan cara apa? Dengan cara memperlihatkan kepada dunia mereka memang jahat. So setelah Yahudi itu serang Gaza, kita kisah kat orang Gaza kan. Dunia ni dia beralih simpati pada orang Islam ke orang Yahudi? Pada orang Islam. Jadi kadang kaedah strategi Allah tu dia biarkan Yahudi hancurkan, tapi dia bagi nampak seluruh dunia tentang betapa benarnya beragama-agama orang Islam ni. Simpati semua pergi pada orang Islam. So Allah hancurkan dengan cara macam tu, dengan cara apa pun kat media tu tak ada orang sokong Yahudi. Kadang-kadang orang-orang bukan Islam yang pakaian tak apa-apa pun angkat bendera Palestin. So, itulah cara ni, kaifa, cara Allah nak tolong orang yang beriman. Cara dia berbagai, bukan dengan cara letup dengan Yahudi je. Allah boleh buat cara tu. Sekutu dia Allah bakar ke tempat dia kan. Dengan api yang mencurah berlangit tu. Allah boleh buat. Kita sebenarnya semua benda ni berulang balik je. Dia berinteraksi dengan dunia hari ni sebenarnya. Surah macam ni kan. Tapi dulu Allah kata tengok macam mana aku buat pada orang yang memiliki gajah. Macam mana Allah buat? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sekarang ini soalan pertama iaitu kaifa tadi belum terjawab lagi. Macam mana? Sekarang ni Nabi kena fikir. Fikir kaedah bagaimana Allah menghancurkan tentera bergaya. Jawapan tak ada lagi. Soalan yang kedua dah kena fikir lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, sesungguhnya dia yakni Allah telah jadikan rancangan kaidahum, rancangan jahat mereka rugi dan memusnahkan mereka. Rugi tak? Datang jauh-jauh bawa gajah pula mati tengah-tengah jalan. Rugi. Dendam tak berbalas, yang dapat malu, lepas tu mati pula. Rugi tak? Rugi. Maknanya Allah nak bagi tahu dendam takkan boleh buat pergi mana. So Allah sebut ni sesungguhnya dia telah menjadikan, ni sekali lagi lam dengan ya kan. Ni kadang lam dengan ya ni bermaksud alam yaj'al, dia bermaksud telah. Fi'il madhi, dia bukan fi'il mudhari'. Sesungguhnya terjemahan yang tepat ialah sesungguhnya Allah telah menjadikan perancangan. Ni ya ni dia kan, dia yakni Allah. Kalau ta tadi engkau kan. Arab tukar titik je, ya dengan ta je. Kalau ya dia, kalau ta engkau. Biar mana tak biar tukar. Kamu dengan aku tukar titik ada tak? Tak ada kan. Ni yaj'al ni bermaksud dia. Dia telah buat apa? Telah kaidahum fi tadlil. Kaid bermaksud perancangan jahat. Yang dalam Quran fa'akidu kaida kan. Fa'akidu kaida. Perancangan jahat yang kaidun ni perancangan jahat. Nabi Yusuf yang cerita tu. Inna kaidakunna azim, kata pemerintah Mesir, inna kaidakunna azim. Dia kata pada isteri dia yang goda Nabi Yusuf, setelah terbukti yang sebenarnya bukan Nabi Yusuf yang salah. Bini dia yang salah. Bini dia yang goda Nabi Yusuf kan. Dia tengok baju Nabi Yusuf koyak kat belakang kan. Dia kata buka bini dia. Bini tak mengaku. Takkan I nak buat macam ni. I isteri you kan. Dia kata kau ni temberang kau kuat ni. Dia kata inna kaidakunna azim. Kau ni temberang kau ni. Perancangan jahat kau ni hebat ni. Dia kata kaid. Kaid. Perancangan jahat. Tapi sebab dia ni wanita, terkenal dengan sifat penggoda dia kan. Akhirnya siapa yang kena menjaga? Dia ke yang Yusuf kena menjaga? Orang perempuan ni dia boleh kalahkan laki di pemerintah dengan cara ayat dia. Sebab wanita ni dia kunci laki jadi soleh dan dia juga kunci laki jadi jahanam. Dengan ayat dia orang perempuan ni. Sebab tu yang ni raja besar ni, pemerintah Mesir besar, kalah dengan ayat dia. Walaupun dia dah tahu bini dia salah, entah apa bini dia bomohkan dia ke
I isteri you, I sayangkan you, I cintakan you, habis. Cintakan you, habis. Dia ambil usul dalam penjara. Pak dia dah tahu dah, bini dia yang salah. Tengok macam mana kan. Sekarang ni Allah sebut rancangan jahat mereka. So terjemahan hari ni, perancangan jahat musuh mana pun, kita kena tahu bahawa perancangan Allah lagi besar daripada dia. Lagi besar. Konspirasi apa yang mereka buat dalam dunia ni, dan kita baca tentang konspirasi perang dunia kedua, perang dunia pertama mereka rancang kan. Tak tahu betul ke tidak. Kalau betul, betul. Tak betul, tak betul lah. Tetapi jangan duk heboh nak siasat konspirasi tu. Yang pergi heboh nak siasat, nak cakap ni konspirasi. Kita kena iktiraf bahawa dia rancang macam mana pun Allah punya perancangan lagi besar. Itu je kita kena fikir. Mereka rancang apa pun dengan US hari ni, dengan Donald Trump hari ni kan. Kita tak risau ke? Tak payah risau. Orang Gaza pulang ke tanah air mereka dalam keadaan gembira sambut Ramadan. Pasal tak orang Gaza sambut Ramadan macam hari raya? Pasal tak? Kan? Kita sambut raya macam Ramadan dia. Dia sambut Ramadan macam raya. Kita terbalik kan? Kita raya tu macam Ramadan dia. Dia orang Ramadan, dia orang pasang lampu-lampu kan, Ramadan kan. Nak buka tu dia lampu meriah ada. Walaupun bangunan semua dah runtuh, tapi meriah. Dia ada lampu kelip-kelip. Ada macam anak-anak tu happy pakai pakaian yang macam nak buka, happy-happy kan. So 30 hari macam raya bagi dia orang. Puasa. Kita ni 30 hari tu raya bukan puasa. Terbalik kita dengan dia orang kan. Terbalik kita. Okey, Allah akan musnahkan perancangan mereka. Kaedah, okey, baru Allah jawab. Kaedah Allah musnahkan tu, kaedah ni sebenarnya kan kecil sangatlah cara Allah nak buat tu. Kecil sangat cara Allah nak buat tu. Arsala alaihim tayran ababil. Allah hantar tayr. Tayr ni dalam bahasa Arab merujuk kepada burung. Burung basic yang kecil. Burung basic yang bentuk macam ni tu. Yang orang lukis macam ni. Kalau lukisan dekat pantai, ada awan, ada matahari kan, ada pokok. Macam mana lukisan burung yang basic sekali? Macam ni lah. Kan? Kadang-kadang pelukis buat macam ni, macam tu je. Buat banyak kan, burung. Ada pokok. Ada pokok kelapa ke apa, dia buat pokok kelapa. Ni ada matahari. Ni ada laut ke pantai ke apa kan. Jadi ulang gambar ni. Ada burung-burung kecil ni kan. Burung-burung kecil ni ialah tayr. Burung kecil je. Allah sebenarnya itu satu penghinaan tau. Penghinaan. Tentera kau yang besar, gajah pula besar, tentera besar, jauh-jauh jalan, yang hancurkan kau tu burung kecil-kecil ni. Hina tak? Weh, hina lah. Cuba bayangkan kalau budak besar kan. Kalau ada orang lagi besar pada dia, tumbuk dia kalah. Oh, itu tak hina. Sebab yang lawan pun besar juga. Cuba bayangkan budak besar, tingkatan 5, datang darjah 1 yang kecil, tendang kaki dia, sakit. Dia pun jatuh tersungkur, kalah. Itu hina tak? Oh, itu penghinaan tu sebab budak kecil je. Sekarang ni Allah kata tayr, burung kecil. Ni, burung kecil mengalahkan tentera yang besar. Penghinaan yang kedua ialah ramai orang tengok. Itu lagi hina. Dia live, disaksikan secara live oleh orang Mekah sendiri. Yang kau geram tadi sebab dia pergi buang air besar kat Kaabah palsu kau kan. Dia bayangkan penghinaan tu, udahlah kita tengah dendam, tentera besar ni nak kalah kan. Tiba-tiba ni burung tu buat kita kalah, burung kecil tu. Musuh tengah tengok, kena bantai. Oh, ini penghinaan yang sangat-sangat besar. Tetapi Allah hantarkan burung kecil. Dalam bahasa Arab, ababil ni bermaksud berbondong-bondong, beramai-ramai. Jadi ababil ni, wallah ta'ala saya tak pasti macam mana, tapi ababil dia bukan nama burung. Ababil bukan nama burung. Ababil ni ialah perbuatan burung tu datang secara beramai-ramai. Kan? Kalau untuk haiwan, Allah kata ababil. Kalau manusia, Allah kata afwaja. Afwaja. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia datang berbondong-bondong untuk masuk Islam kan, masa pembukaan kota Mekah. Allah kata wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Engkau melihat manusia masuk pada agama Islam afwaja. Perkataan berbondong-bondong beramai-ramai kalau untuk orang afwaja.
Kalau untuk haiwan, ababila. Jadi ababil ni dia bukan nama burung. Dia ialah perbuatan burung tu yang beramai-ramai, berbondong-bondong. Datang beramai. Jadi penghinaan So Allah terbalikkan perancangan dia dengan cara arsala alaihim tayran ababil. Arsala, Allah utuskan dengan cara pengutusan. Allah utus burung tu datang ni ababil, dia datang beramai-ramai. Burung tu pula tarmihim bihijaratin min sijil. Dia hijarah, batu-batu kecil. Batu-batu kecil. Yang layak bagi seekor burung yang kecil, bawa batu-batu kecil min sijil. Sijil ni juga bukan nama sebuah neraka. Batu tu just dia panas. Panas, tapi paruh burung tu boleh gigit batu tu, bawa dengan paruh dia. So, kuasa Tuhan tak semua ni? Kuasa Tuhan Kita sekarang ni, masalah kita ialah kita nampak burung ni hebat, batu tu hebat. Tapi kita tak nampak Allah Maha hebat. Tu ujian Allah pada kita. Kita memang macam tu kita. Kita akan biasa nampak semua, oh hebatnya. Kita akan nampak yang ni yang hebat. Tu bahaya. Kita kena tahu setiap kehebatan penciptaan Allah kan, dia mesti berakhir kepada siapa yang hebat? Allah yang hebat. Allah yang hebat. Ada banyak kaedah dalam Quran yang Allah letakkan setiap benda-benda yang hebat ni, Allah letak satu isyarat. Kau nak puji siapa? Nak puji benda tu ke nak puji Tuhan? Kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kan? Ni surah apa ni? Al-Isra. Orang-orang Islam bila baca ayat ni, yang tak biasa study Quran, dia akan kata apa? Masya Allah, hebatnya Nabi Muhammad. Dia boleh jalan pada waktu malam. Hebat Nabi kita ni. Hebat Nabi kita, jangan main. Permulaan yang bahaya ke arah nak menyembah Nabi Muhammad macam orang Kristian telah menyembah Nabi Isa. Dia kata Nabi dia hebat. Dia tak tahu sebenarnya yang lahirkan Nabi Isa tanpa ayah tu ialah Tuhan yang kuasa. Maha suci. Bukan subhanallahul ladzi. Ni Allah uji kita. Kau nak besarkan siapa? Nak besarkan Allah ke nak besarkan Nabi Muhammad? Kaedah dia Allah sembunyikan nama dia. Subhanallah. Tak ada subhanallahil ladzi, tak ada. Subhanallah, maha suci. Siapa yang suci sekarang ni? Yang suci tu Allah ke Nabi Muhammad? Allah, maha suci Allah. Nabi Muhammad tu Allah kata bi rasulihi ke bi Muhammadihi ke bi abdihi. Abdi, hamba. Allah nak bagi tahu dia ni hamba. Yang kuatnya akulah, aku yang jalankan dia. Kalau tak sebab aku jalankan dia, dia tak ada apa-apa tau. So kesilapan kita kadang-kadang apa? Sama Isra Mi'raj tentang kebesaran Nabi Muhammad punya mukjizat. Nampak macam okey. Sebenarnya memanglah okey cerita tentang Nabi Muhammad, okeylah. Tetapi kalau tak ke arah membesarkan Tuhan, dalam bahaya kita. Dia akan membawa kepada apa? Hebat Muhammad kita ni. Tentu dia Tuhan tak? Itu bahaya. Kena ada gerakan yang kata Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah kan. Dulu ada apa gerakan Sihab apa tu kan. Dia kata Allah ila Muhammad, Muhammad ila Allah. Apa punca orang jadi macam tu? Sebab terlajak puji Nabi Muhammad macam orang Kristian terlajak puji Nabi Allah Isa. Sekarang ni setiap benda-benda yang ajaib ni miraculous travel. Saya baca dalam cerita orang putih mana tak yang tulis. Perjalanan ajaib yang membawa kepada kami mencipta mesin masa. Sebab Nabi Muhammad boleh bergerak ke masa depan, tengok neraka, tengok syurga. Kami mesti boleh buat mesin masa juga macam Nabi Muhammad buat. Dia nak buat mesin masa. Dia tak nampak Tuhan Maha Kuasa, mesin masa je nak buat. Jadi ayat ini ialah kebesaran Tuhan. Sekarang ni ayat ni pun Allah nak uji kita. Kau nampak burung tu hebat ke, batu tu hebat ke, siapa hebat sekarang ni? Yang utuskan, yang arsala, yang utuskan burung tu yang maha hebat. So kita kena baca cerita ni, besarkan siapa? Besarkan Allah. Apa benda pun yang berlaku,
Allah, kau merancang apa pun yang dengan cara yang kau nak. Kadang-kadang dengan cara apa pun kan. Pengalaman-pengalaman kita kan. Kadang kita tengok ada benda yang dah muktamad dah pun, tapi kalau Allah tak nak dia muktamad, tak edit. Tak edit. Kawan saya tu dia tender kantin, dia fight tender, tak dapat, satu job pun tak ada. Kantin sekolah dia tak dapat, kantin sekolah dia tak dapat, dia tak dapat. 4 tender masuk dia nak jaga kat kantin sekolah tu, 4 tak dapat, orang lain dapat. Dia pun kata, wah bila Allah tak mau doa aku, dah tak tahu nak buat apa, tak ada kontrak lagi kan. Kalau Allah nak dia jadi, dia jadilah. Dia jadi kan. Apa orang tua apa? Sebenarnya awak dapatlah, orang tu tak jadi. Kuasa Tuhan tak? Kuasa Tuhan. Allah boleh buat, akhirnya Allah boleh buat. Kita jangan kata dah muktamad dah pun, tak ada benda boleh berlaku. Tak, Allah boleh buat dengan cara yang dia nak. Yang tak boleh berlaku tu yang cara yang kau nak. Allah dengan cara yang dia nak boleh berlaku. Boleh jadi. Kita tengok main Husni Mubarak berkuasa kat Mesir tu sampai dia bohong macam mana kan. Kadang kita doa, Allah kau ambillah dengan cara yang kau nak, siapa yang kau nak untuk Mesir ni. Dia jatuh macam tu je dengan Mursi ni. Tuhan boleh buat. Tuhan boleh buat. Ni kuatnya Donald Trump, kuatnya Israel. Sebab apa Allah masih lagi tewaskan kita hari ni? Sebab kita tak yakin Allah Maha Kuat. Kita tengok orang Islam lemah, tak ada senjata, tak bersatu. Kita lagi lemah lah orang Islam. Kita asyik kata orang Islam lemah, tak puji Allah Maha Kuat. Kadang-kadang Allah boleh menangkan kaum muslimin di atas kebangkitan orang kafir. Allah boleh buat macam tu. Tengok baca sejarah. Siapa dia? Macam mana orang Islam menang dengan kebangkitan orang kafir? Bukan kebangkitan orang Islam. Orang kafir bangkit, orang Islam menang. Siapa macam tu? Baca sejarah. Sejarah apa yang orang kafir bangkit, kesannya orang Islam menang. Allah boleh buat macam tu. Allah boleh buat. So yakinlah Allah Maha Kuat atas semua perancangan. Anak kita gagal ke apa ke, alah kecil sangat benda tu bandingkan kuasa Tuhan yang Maha Kuat. Ni bihijaratin min sijil, kekuatan Allah tu sampai ka'asfim ma'kul. Hancur tentera tu, hancurnya mereka tu. Kita kalau kuda, kalau unta, kalau orang hancur kan. Hancur tu kalah tu macam orang lah. Nampak bila orang Mekah turun daripada apa? Gunung, tengok kehancuran tu, dah berasap, hancur semua kan. Kehancuran tu tak nampak lagi rupa orang. Nampak macam daun yang dimakan. Maknanya nak kata nampak tengkorak kepala orang ke, nampak kuda punya ekor ke, tak nampak macam tu. Dia tengok daripada atas, nampak macam daun yang dimakan. Ada perkataan ulat tak ulat? Ada perkataan ulat tak? Ni. Tak, asfin ni maksud dia apa? Daun. Makul yang dimakan. Ulat ni mana tak ulat ni? Tak ada sebenarnya kan? Tak ada sebab ni terjemahan lah, terjemahan. Kadang-kadang dia masuk sedikit tafsiran. Daun ni tak dimakan apa, mereka dimakan ulat. Daun tak dimakan oleh apa pun, mereka dimakan oleh ulat. So dia kata dah daun yang dimakan ulat. Sebenarnya tak sebut dimakan ulat pun. Allah kata ka'asfim ma'kul, daun yang dimakan. Siapa yang makan tak tahulah. Kucing makan daun. Kadang-kadang. Tapi daun yang dimakan. Kehancuran tu tak nampak rupa belalai gajah ke, tak nampak. Tapi nampak macam daun yang dimakan. Teruk tak kehancuran ni? Teruk kehancuran ni. Teruk. Kehancuran tu dibuat oleh burung kecil dengan batu kecil yang panas. Jadi sebenarnya kehancuran tu bukan burung yang bawa. Kehancuran tu Allah yang bawa. Ya? Ada riwayat yang kata daripada atas gunung tu orang Arab nampak macam daun yang dimakan. Ada yang kata orang Arab turun, tengok-tengok kehancuran tu tak nampak rupa orang lagi dah. Memang nampak macam daun yang dimakan. So kehancuran yang sangat dahsyat. Tak perlu pandu pun. Kalau kita tengok hari ni kan, tengok Los Angeles yang terbakar tu. Terbakar tu macam Israel serang Gaza. Padahal yang bakar tu hati, bukan perlu pandu pun. Sebenarnya Allah nak beritahu apa? Aku boleh hancurkan kau dengan satu benda yang tak payah usaha sangat pun. Kau berapa hari nak hancurkan Gaza tu? Berapa hari? Berbulan-bulan, setahun lamanya nak hancurkan Gaza kan? Allah bakar berapa lama? Tapi kehancuran dia tu nampak macam sama pula kan? Tuhan boleh buat tak? Allah boleh buat. Lebih teruk Allah boleh buat. Tak payah perlu pandu, tak payah apa pun, tak payah jet berjuang pun Tuhan boleh buat.
So kalau kita terjemahkan surah ni dalam keadaan konteks harian hari ini, kita akan tengok betapa besar kerajaan Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuasa. Habis. Mati dalam keadaan tak tahu mana mayat dia. Habis macam tu ya. Kesan sebuah ego, dendam yang nak dibalas. Sudahnya apa pun tak dapat. Ya? Tidak. Agama Syiah ini tempat biasa lah. Orang datang biasa je. Orang Arab dia tak jadi tempat sejarah pula. Tak. Jadi kan. Kaabah. Oh, ada tanda. Besar tak? Macam Kaabah juga besar dia. Tak ada dah, tempat dia je. Betul lah. Daripada pergi Formosa, baik pergi sana. Tengok macam mana tempat dendam tu bermula kan. Habsyah. Allah Ta'ala alam. Tak baca pula sejarah macam tu. Tapi Abraha tu Al-Ashram dia daripada Habsyah, tempat Bilal bin Rabah kan. Begitu. Lepas dia meninggal, tak tahu siapa yang ambil alih. Mungkin Ashamah ambil alih. Ashamah kan Raja Najasyi yang baru. Ethiopia. Betul? Terus sekarang landscape dah berubah. So kesan sejarah ni Allah suruh tengok bukan untuk happy-happy. Tengok dan mengambil iktibar. Jangan ambil gambar senyum pun dekat tempat-tempat sejarah yang Allah dah hancurkan ni. Saya kadang tengok orang macam tu lah, dia ambil gambar senyum kat piramid kan. Sedang berada di piramid Giza senyum. Sedangkan piramid tu tempat yang Allah murkai. So kita ziarah tempat-tempat ni untuk, macam kita ziarah kubur, macam itulah kita ziarah tempat-tempat ni. Nak mengambil kesempatan untuk insaf dan mengangkat kebesaran tu Tuhan. Okey, wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Esok sambung surah ni, tapi surah Al-Quraisy. Sebab apa Tuhan buat macam ni? Surah Al-Quraisy kan. Sebab apa Tuhan buat macam ni? Tuhan nak bagi amaran kepada Quraisy sebenarnya. Bukan nak amaran kepada orang jahat Abraha tu. Sebenarnya Allah nak bagi amaran pada orang yang tengok ke atas tu. Yang hidup ni kena bagi amaran. Yang dah mati, matilah. Sebab tu talqin tu untuk orang yang hidup, untuk orang yang mati. Untuk orang hidup sebenarnya. Jadi Allah talqinkan orang yang hidup tu dengan surah Quraisy. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Dah bagi dah.